Orang pun keep searching apa yang anomali yang ada dalam skrin tu. So, hari tu aku ada tengok satu movie ni yang aku rasa memang best gila, which is movie ni diadaptasi daripada game yang popular. Game tu adalah game Exit 8. So, filem ni dia bagi aku memang seronok gila sebab dia, nanti aku share apa yang aku suka dalam filem ni kan. So, filem ni mengisahkan tentang seorang lelaki ni, dia terstuck dalam satu time loop tau, dekat satu subway dekat Japan. Dia stuck dalam tu dan menyebabkan dia kena mencari satu anomali. So bila dia terjumpa satu anomali tu, dia kena patah balik dan mencari pintu exit 8 tu. So benda ni akan berulang daripada stage kosong sampai stage 8. So dia kena keep on bermain untuk mencari anomali tu. So jika tidak ada anomali, dia kena teruskan perjalanan dia untuk pergi ke next level. So dia kena cukupkan 8 stage untuk dia keluar ke pintu exit 8 tu. So dapat ke tak seorang lelaki ni menjumpai pintu ke-8 tu ataupun tidak, korang kena tengok filem ni dekat wayang yang terdekat korang bermula 18 Mac ni. But 13 hingga 14 dia dah buat tayangan awal. So siapa yang terlepas boleh start tengok pada 18 Mac ni. Itu saja untuk dia punya synopsis. So let's go, kita pergi kepada dia punya review. Welcome back to Movie Z Channel. So today aku akan share yang korang satu review movie yang aku rasa memang best untuk ditonton pada tahun ni. So filem tu adalah filem Exit 8. So filem ni again macam aku cerita dekat synopsis ni, dia adaptasi daripada game yang popular. Tapi aku tak pernah lah main game ni kan. So bila aku first impression bila tengok filem ni, aku cakap quite nice. Benda ni, filem ni memang interesting lah. Kalau korang memang main game ni, korang akan suka. So macam aku tanya kawan aku, dia pernah main game ni. Mula aku tak faham juga kan apa yang dia cuba buat dalam filem ni kan, for the starting filem tu. Tapi bila aku tanya kawan aku, kata dia macam ni. So bila dia dah cakap macam tu, aku pun start fahami apa yang, tapi filem ni bukan susah untuk kau fahami sebab from the first act tu dia cuba untuk tarik kau masuk ke dalam filem. So nanti aku akan share apa yang aku suka dalam filem ni. So before aku start aku punya review, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So bantu aku untuk achieve aku punya hours. Ada lagi 2000 hours lagi. Let's go, kita pergi pada benda yang aku minat dalam filem ni. So nombor 1 yang aku suka dalam filem ni, filem ni menggunakan shot yang cantik. Sebab aku boleh cakap lelaki ni kan dia stuck dalam time loop tau. So bila dia pusing on that area je, so camera work memang memainkan peranan yang sangat tinggi untuk bila kita nak buat scene-scene macam tu kan. So bila lelaki ni terus keep on jalan, kita boleh tengok all the jalan tu sebenarnya macam connecting. Aku rasa cakap, bapak lawa gila kan. So shot dia memang smooth gila untuk every angle, daripada dinding sini, dinding situ. Sebab dia dalam subway tau. So bila dia pusing satu tempat tu je, memang kita nampak dia ni memang set up benda ni memang sebiji ataupun memang camera work kan. Tapi dekat situ kita boleh tengok camera work dia memang cantik. Every angle dia masuk, dia keluar. So memang korang akan nampak clear gila. Tak ada stuck, tak ada macam ni bukan tempat tadi ke? Tak. So dia memang nampak similar weh. Benda tu benda first yang aku suka dalam filem ni. So nombor 2 pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya pelakon dalam filem ni. Yes, ada first guy watak utama. Dia ada 3 watak utama. So seorang lelaki ni yang starting of the film, and then ada seorang lelaki botak ni, dan ada seorang budak. Tapi ada lagi 2 karakter. Tapi 2 karakter perempuan ni tak penting pun. Dia bukanlah tak penting, dia adalah dalam throughout, tapi dia dalam a few scene dia tak banyak. So yang paling banyak is 3 ni. Tapi aku nak cakap lakonan dalam filem ni memang terbaik. Sebab kita nampak that character memang betul-betul struggle untuk mencari anomali yang ada dalam filem ni. So bila dia terlepas dari anomali, so dia teruskan perjalanan, bukan patah balik. Kita nampak bila dia tengok signage tu, it start from zero back. Yelah, kau dah sampai level 6 kot, lepas tu kau start from zero balik kan. Memang stressful lah, give up. So bila nampak lakonan diorang ni, diorang memang rasa korang ni betul-betul dalam game ni kan. So memang nampak real. Budak ni juga, sebab budak ni daripada awal sampai habis dia tak bercakap tau. So lakonan budak ni pun nice gila. And then ada satu watak si botak ni kan. Botak ni adalah watak yang kedua keluar, tak silap aku. So watak botak ni, dia ada satu scene yang dia senyum macam ni tau. Nampak kan? Weh, creepy gila weh. Itu time dia jadi, kalau kau nak tahu,
macam mana diorang ni connected. Korang kena tengok filem ni, aku tak nak spoil. All the character dalam filem ni memang best. Kalau kau nak tengok diorang berlakon macam mana kalau korang pernah main game tu, it's really convincing. Cara diorang cari all the hint-hint yang ada dekat situ kan. Sebab kita tengok diorang ni macam dah mati akal, so diorang kena buat betul-betul untuk diorang exit ke pintu 8 tu. Nampaklah diorang bersungguh-sungguh, and then bila tak jadi tu frust gila. So nombor 2 is lakonan diorang memang mantap gila dalam filem ni. The last one, nombor 3 yang aku boleh highlight untuk filem ni adalah cara movie ni attract kita untuk masuk main sekali dalam movie ni tau. Main game ni sekali. Sebab satu hall jerit weh. So time horror tu keluar. Filem ni memang ada horror and then thriller. Boleh dikatakan dia seram fisiologi untuk filem ni lah. So bila movie ni attract kita untuk main sekali dalam game yang dia cuba tunjukkan ni, satu hall jerit. Bila kita nampak anomali tu, kita orang, patah balik. Tapi dia terus. So bila kita tengok balik, kosong balik. So benda tu memang best gila. So benda ni lagi best kalau kau tengok dengan family korang. So bawa ramai-ramai pergi tengok dengan family. Sumpah korang akan berinteract. And then seorang akan cakap, patah balik. Terus jalan-jalan, patah balik. So benda tu memang best gila. Korang pun keep searching apa yang anomali yang ada dalam skrin tu. So benda tu memang seronok bila tengok filem ni. Sebab aku tak ada letak high hope lah untuk filem ni. Tapi aku nak tengok filem ni. Sebab aku tak main game dia. So bila tengok, quite nice bye. Itu saja yang boleh aku share dengan korang about this review untuk filem Exit 8. So berapakah rating yang aku bagi untuk Exit 8 kan? So bila aku tanya, orang-orang semua bagi range dengan lebih kurang macam tu juga. So untuk aku punya this filem, aku bagi rating sebanyak 8.5/10. So Exit 8 ni akan keluar pada 18 Mac nanti. Jangan lupa pergi tengok filem ni. So filem ni memang best. Memang aku recommend untuk this year. Sebab by far kita dah banyak dah movie yang diadaptasi daripada game. And then mostly tak berjaya. Bagi aku this film, dia berjaya untuk adaptasi daripada video game masuk ke movie. Thumbs up untuk director lah. Sebab dia berjaya untuk adaptasi game ke movie. So itu saja yang boleh aku share. That's all for my review. So thank you.